Yang baru atau yang lama? Kalau korang pilih yang mana? Kereta ni dua-dua sama je guys. Untuk GT86 dan GR86, cost service dia sama je. Tapi apa yang beza dia? Lama GT86 ni dia pakai engine FA20 2.0. Okay, and dia dikeluarkan pada tahun 2012 dan 2013. So korang tahulah kereta yang lebih lama, lebih daripada 10 tahun, wear and tear dia lebih banyak. Okay, banyak benda korang kena tukar. And the common problem untuk GT86 adalah wheel bearing dia. Dan cost untuk tukar wheel bearing dia dekat RM1,000 per tayar. Untuk GR86 pula, dia bernadikan dengan FA24 engine 2.4. Macam saya katakan, cost service dia sama je guys. Tapi untuk engine yang lebih baru, mungkin wear and tear tak adalah. Tapi dia ada satu masalah guys, iaitu RTV sealant yang berlebihan. Jadi untuk owner-owner GR86 ni, biasanya kalau diorang baru je beli kereta, diorang mesti akan terus hantar ke Vision Auto untuk buat RTV issue. Harga dekat RM1,000 juga. Jadi kalau korang pilih yang mana? Yang baru ke yang lama? Cuba komen kat bawah.